Kalau hampa mencari work light yang paling recommend ni, waterproof, lepas tu bateri power, memang terang, harga pun boleh tahan, design tactical, boleh pacak dekat tripod, boleh gantung sebab ada carabiner ni, angle pula boleh ubah-ubah macam tu. Memang terang kan nampak. Mode pertama, mode kedua dia tukar colour je, lagi warm tu. Lepas tu dia boleh adjust dia punya brightness, hampa hold lama sikit, dia akan turun, akan dim. Dia akan last macam ni lah, paling rendah. Dan dia ada juga emergency light. Sini dah, yang tu je geng, tak mau habaq banyak, memang berbaloi. Aku dah try tembak ayak atas ni, waterproof basah lagi. Ni kena simpan satu kat rumah. Sebab ni lah terang ni. Nak buat lampu fill light, nak buat lampu softbox pun boleh.